Ini analisis ringkas PRN Sabah 17 dan apa yang kita boleh jangka. Pertama sekali, turnout. Sabah ada pola keluar mengundi yang sangat berbeza. Kawasan pulau, kawasan pedalaman dan kawasan bandar tak pernah bergerak sama. Jadi, angka turnout awal akan bagi gambaran kawasan yang mana paling aktif malam ni. Seterusnya, kerusi-kerusi yang jadi tumpuan. Sulaman, Damak, Senalang, Tanjung Aru, Inanam. Semuanya ada nama besar atau sejarah margin yang ketat. Dan ada juga kerusi swing seperti Moyok, Kapayan, Pitas, Sugut, Bongawan dan Pantai Dalik. Kerusi-kerusi inilah yang biasanya membentuk naratif utama malam keputusan ni. Tahun ni naratifnya agak jelas. Pertahanan kerusi tokoh utama, kemunculan calon muka baharu, pertandingan multi penjuru di banyak kawasan dan isu tempatan yang sangat berbeza antara kawasan pantai, luar bandar dan bandar. Bila kiraan bermula, fokus pada dua perkara. Keputusan awal dari kerusi margin kecil dan kelajuan keputusan dari kawasan besar yang ada banyak saluran. Dua poin ini biasanya menentukan rentak malam keputusan. Apapun keputusan nanti, malam ni akan jadi detik penting yang menentukan hala tuju politik dan pembangunan Sabah.